Apa maksud akad terhad di sini? Ialah Nabi SAW memberi 1 dinar kepada Urwah untuk dia beli seekor kambing. Tetapi ternyata apa yang dilakukan oleh Urwah lebih daripada itu. Apabila dia tidak membeli seekor kambing, sebaliknya membeli 2 ekor kambing dengan harga yang sama. Kemudian apa yang dia buat ialah dia menjual salah satu daripada 2 ekor kambing tersebut. Sedangkan itu semua bukan apa yang diminta oleh Rasulullah SAW. Nabi tak suruh dia berniaga. Jadi ini yang dikatakan perlakuan wakil melebihi arahan atau melebihi isi kandungan perwakilan yang telah diberikan kepada dia. Maka persoalan di sini, sejauh mana betul tak betul perkara-perkara yang dilakukan oleh si wakil lebih daripada apa yang telah diwakilkan ke atas dia. Apa yang dibuat oleh Urwah di sini, adakah itu transaksi yang sah? Sebab Urwah di sini bertindak sebagai wakil sahaja. Dia bukan pemilik asal, membeli bagi pihak orang yang wakilkan ke atasnya. Pendek kata tuan-tuan, para ulama membuat kesimpulan bahawa perlakuan si wakil hanya akan muktamad atau hanya diterima jika diperakui oleh orang yang mewakilkannya. Perlakuan wakil tu belum tentu lagi muktamad. Hanya muktamad jika diperakukan oleh orang yang mewakilkan kepadanya. Kalau dalam contoh skala yang lebih kecil, anak kita pergi kat kedai, dia beli barang. Budak kecil, tak apa-apa dia beli. Boleh tak belian si anak itu dipertikaikan oleh mak bapak dia? Jawapannya boleh. Kan biasa kan kita bagi anak kita duit, so beli barang. Tapi kemudian sampai kat kedai, mata dia pun melilau, tak apa-apa dia beli. Mak bapak marah. Aku suruh beli ni, kau pergi beli ni. Mak dia suruh beli roti, dia pergi beli aiskrim. Boleh tak si bapak tu pergi balik kat kedai tu, minta maaf tuan kedai, saya nak pulangkan balik aiskrim ni. Sebab saya suruh anak saya beli roti. Dia pula terpukau, terpedaya dengan aiskrim yang memanggil-manggil dia. Boleh atau tidak? Jawapannya boleh. Dan penjual tu dia tak boleh nak kata dah jual dah, tak boleh lah. Kan biasa kita dengar macam tu kan. Selalu kita dengar penjual kata kalau dah beli tak boleh nak pulang dan sebagainya. Wallahualam, saya tak tahu sejauh mana undang-undang di negara membenarkan hal seperti itu. Tetapi dalam Islam ada ruang untuk nak pulangkan semula dan seumpama.